Ni coklat legend ni. Waktu kecil-kecil dulu ayah pun pernah rasa. Betul, macam ni cara dia. Macam mana tahu? Okey. Cicit masuk mulut. Ayam asam. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita ikut program sekolah Toha dengan Ili, iaitu Alam Ria Pasti. Untuk Alam Ria ni, Toha masuk pertandingan azan dan Ili pula masuk pertandingan nasyid bagi umur 6 tahun. Adik Muhammad Nafi Nurdin bin Muhammad Farid. Okey, Toha takut tak? Dipersilakan. Tak takut kan? Toha akan buat yang terbaik kan? Syakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas lalunan azam tadi. Tengok sini. Adik Muhammad Taha bin Muhammad Zahir. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan
jahannam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salati qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wa fadilah wa syarafa wa darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lillazi wa atah innaka la tuhliful mi'ad. Taha saja. Saja apa? Taha tak suka buat sedap kat sekolah. Dia kata dia saja buat kat rumah tak sedap, kat sini bagi sedap. Kan Toha kan? Alhamdulillah. Okey, tadi Toha dah buat lagu Nahwan. Azan Toha tadi tu. Alhamdulillah. Cubaan terbaik. Cubaan terbaik insya-Allah. Nanti kita asah lagi bakat tu. Kan Toha kan? Dapatlah lepas dia azan. Nak beli apa? Ni. Apa ni? Festival tembak ayam. Tembak. Ini nak apa? Ini nak satu je? Gula-gula ni satu je? Bang, ni gula-gula ah? Tu ayam masam. Ayam masam. Toha masam. Rasa dia? Ha? Betul? Nak ambil warna apa? Jauh. Ni lah budak-budak. Okey. Ili nak tak yang Toha ambil ni? Ni coklat legend ni. Waktu kecil-kecil dulu ayah pun pernah rasa. Macam ni cara dia. Macam mana Toha? Okey. Picit masuk mulut. Ayam asam. Masam. Okey, sementara nak tunggu result Toha pukul 1 lagi. Jom kita keluar pergi cari roti canai untuk sarapan pagi kita. Saya ingat puan duduk ikut ada Ada. tapi dulu dia tak hilang banyak. Hotdog. Nak apa dik? Angel. Angel yang tu lah yang Seterusnya pemenang nombor 2 bagi solat azan jatuh kepada adik Muhammad Taha bin Muhammad Zahid Wasli Al-Azhar. Dapat nombor apa? Tunjuk sikit, tengok sikit. 2. Okey, cakap apa? Okey, Toha dapat medal. Nombor Hasil. 2. Toha panggil apa? Okey, Toha tahun ni dapat trofi hasil. Tahun lepas usaha sikit kan? Kena usaha banyak lagi dapat nombor 2. Bila Tahun depan, pusing dia ni jadi warna brown. tahun depan kalau ada pertandingan azan lagi, kena masuk bagi dapat nombor apa? 1. Lepas tu nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5.